Nak tahu tak kenapa ramai yang cakap mas kahwin dalam bentuk emas lebih bernilai? Bagi duit, lepas majlis mesti terpakai, bayar bil, beli barang, sikit-sikit habis. Tapi kalau bagi dinar emas sebagai mas kahwin, nilainya bertahan lebih lama dan boleh jadi aset masa depan. Nak hadiah yang kekal bernilai untuk pasangan? Pilih emas sebagai mas kahwin. Bila tuan dah bersedia, boleh kumpul gram emas sikit-sikit. Jadi, save video ini siap-siap sebab saya nak tunjukkan step mudah supaya tuan boleh asingkan simpanan jadi emas di Public Gold. Yang pertama, buka akaun di Public Gold, isi info di beg biru dan saya akan bantu tuan buka akaun emas di Public Gold. Pendaftaran adalah percuma dan akaun tuan hanya akan aktif bila tuan menyimpan emas pertama kali di Public Gold. Baik, lepas pendaftaran akaun, tuan akan ada akses untuk login ke dalam apps Public Gold. Di apps nanti, tuan boleh sahkan akaun dan login guna IC sendiri tanpa dash sebagai username dan password sementara. Kemudian, tuan dah boleh mula simpan emas. Bila-bila masa boleh tambah simpanan, ikut step yang sama dan yang terbaik konsisten simpan tiap bulan ikut bajet sendiri. Tuan rasa bagaimana? Bagi tuan yang dah bersedia nak menyimpan emas, akaun Gap boleh mula dengan serendah RM100 atau 1 gram sebulan. Nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh hubungi saya dengan isi info di beg biru. Saya personally akan guide tuan untuk tunjukkan langkah dan cara menyimpan emas yang sesuai dengan matlamat simpanan. Dulu ragu, kini tahu. Jom simpan emas.